Tak payah leh. Tak main saya nak pandai seorang. Kalau orang itu tak kata pilih yang dia kata pilih bukan dia kau masuk dalam tim bukan 61. Mengakeh-ngakeh kasih aja dah. Lah, Ot. Hah? Biar latihan gini. Latihan gini? Iya. Jam berapa ni? Calik lah jam berhari. Oh, iya, mah. Apa dah? Nah, tu. You tinggal aku sih. You harus semangat awak latihan, Ot. Jangan ketika bertanding sana awak semangat. Latihan tu harus semangat lah. Gigih. Harus gigih awak. Yang menang. Iya. Kau indah. Mana Jul? Hah? Mana? Pergi latihan. Latihan apa? Latihan lah, tapi awak kata kapacu bisu. Latihan pacu. Iya. Bawa sedang lah. Jangan pergi lah bang, tak mana lah kapal habis. Kau payah bang. Tak. Awak timbul ya. Jangan pergi lah. Yalah, bawa lah sini. Tak mungkin bang, pergi. Bawa lah. Kadang punya awak. Iya, tak mana kau nak apa? Iya, tak mana kau nak. Mu ada. Bawa lah. Tabanam Jangan pergi lah bang, lai. Karam mana? Yalah. Nyu nak satu lah nak. Jali badan sekarang gajah. Tu lah. Tabanam lah nyo. Tu lah yang ijian. Mu dah tu. Memang aku lah satu lah nak. Mu Rajin-rajin lah raga lu. badan ni badan tak. Apa ilo? Nah, awak lah. Jerong bajerong di Lubuk Jambi. Jerong bajerong. Lek. Dah latihan. Hah? Latihan pacu. Latihan pacu. Iya. Oh di kandang Ya di kandang aja. Inuman Buaya Danau. Iya. Panjul tadi dengan Ot lah siap dengan penganyuh. Panjul je si Otri. Iya. Latihan jadi. Iya. Dah mau nyoba gendut tadi tu. Gendut bukan satu tabanam dah sampan dia. Awak timbul kalau dalam air mah. Dah lama dah tanya ayu kawan dia. Tu baca tu dak toba besok pacu lah. Awak pun tak perlu latihan. Dia pikul je pelatih. Panjul dia mana? Awak pelatih tu pangkalangan nak kecil dia tapi. Tak bisa bro tu harus latihan awak. Nak orang tu nak mada-mada je nak panjul si Ot tu yang jarang pai lomba je tu. Dia campur tu asal dua dia dan satu dua adiknya dua pasti je lah. Besok pas mau ngumpul bersama, kau ni gusuk besok. Dah tak buat ti. Tak akan mampu, tak akan mungkin pelatih mencik macam tu ke dia tu. Serius lah? Serius. Awak cari besok. Laki pelatih apa ya laki uni kan? Lai, ojo kali. Latihan tak ada loh. Baiklah. Beko lah pak, kabek kapalu tibu di sini. Nih. Nama apa nih? Ku lambang pacu jalur lah. Kamu Ot? Latihan pacu gini. Tak payah. Tak ada jadual latihan ini dah. Tak ada kini baga. Lek kini orang latihan. Tak. Lah jam baraga latihan sangat limo. Saya nyebut kang. Pelatih lah. Nama sajik dia mah. Latihan hari gini. Tak payah leh. Tak main saya nak pandai seorang. Kalau orang itu tak kata pilih yang dia kata pilih bukan dia kau masuk dalam tim bukan 61 tu. Lain nama lah mana itu nak latihan. Kata pilih. Pemain lama kau. Ay, taraja sama dia itu. Nak dimungkul lah nah. Baru dulu setahun kau main dulu. Ada nak sejak tahun 2010 dia main dah. Baka gigi ke mana gitu lek. Latihan sama leh. Ay, nak berubah. Lah. Piulang guru enak. Ke kandang lah. Baiklah cari kandang. Ngopi je dia. Bang, Yo. dah jadi latihan ni bang. Lah iya latihan ko kawan tu lah nunggu bawa peregangan Papua lu di bawah lu panju kan baru. Iya. Ko pensan Papua latihan nak
Pegangan di bawah lu. Ot, dengan si Ot ya. Jadi Ah. di bawah. Di bawah. Nak kawan lah tunggu di bawah. Jadi bang, di bang. Di. Yalah. Abang enggak ke bawah. Alai yo, Lai. serta di bawah. Semangat panjul latihan mah. Nya baru latihan lo lekan tolok untuk berkayu nya mah. Ibu lo nengok isuk maka keluar kan busuk keluarnya mah. Ayo, coba lo tengok panjul bawah latihan lo. Apa caranya? Yo, Ot. Iya, iya bang. Awak pemanasan lu, peregangan lu. Biar awak tak togang otot awak masuk ke jalur kau dak. Lo tak apa ngayuh lu? Loncek-loncek 20 kali lu. Loncat-loncat. Yo. Lah bimbang Ot. Kau anak awak baru mana? Dek kuat. Oh tuh. Lah, mulai. Oh. Berapa banyak agak? 20 ah. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Lah, panjo baru dak lagi pasuana dak. Iya. Kau pingsan lah kau. Lah, ada latin lah rajin mah. Kini wa masuk ke jalur lai. Masuk ke jalur lai. Berkayu lai dah. Adi. Di. Tu apa cara tujuh tu terbalik duduk tu mah. Contoh si Ot tu Oh terbalik bang. Iya, duduk samping si Ot tu mah, madok ke depan. Tu. Nah, pegang pengayuannya tu salah tu mah. Jate serongam dah daun. Oh skor. Tu betul. Cuba kayu tu basah kan belakang jo. Abi kan belakang bapak kan berkayu kan menang perahu mode tu. Berkayu tu santai selulu togak pengayuan mode ko. Lambe-lambe dulu belajar wak. Oh, lambe-lambe. Cuba. Lah, Ot, cuba. Tu tu cek dulu. Oh deko bang. Iya. Yusero. Yusero nak. Ko kalau model koko jaleh dia entah bawa ko mata pilih ko. Ndak do dia ndak pandai dia ha. Kok semangat dia lain. Tak lagu lain lah. Dah jaleh praktis. Nyu pilih dia ko. Lah pasti nah. Lah pasti dia kena pilih. Yakin dia. Ayo semangat panjul latihan mah. Kau bisa untuk dimasuk untuk pacu di rayon 2 besok mah. Kau lagi semangat, lagi mantap kayunya mah. Ayo, kau lagi mah. Bang, Ayo, lek. latihan lah mah. Iya lek, bapak lah cara dah latihan lek. Tapi dia lah atlet nasional, ngai kati latihan leh. Kawan tuh lah berkayu lah latihan lah payah kau si kali kau duduk esiko bapak besok dah tak masuk besok mengilo kali kau wak. Ame dia pemain tetap terus pemain inti kau taruh satu ndak ada ndak ende. Tengok si Panjua tuh cara berkayunya lah mantap gini lah rajin latihannya gini mah. Itu apa lah kan mantap dia itu dah balik orang dia tanya ayo kawan ni sebab apa itu. Ya namanya pemula, cuman nyolai semangat. Ada cadangannya untuk masuk pon cinti sok mah. Jadi ndak kalau dia nak dipakai tu. Nak orang sini bawah nak pakai. Awak lah kau pakai siko. Tu memburi-buri nama siluman danau kau lah. Cuma buaya danau. Ya apa tak je kalek tu hanya latihan rajin. Latihan cepet datangnya. Kalek kau dah duduk sih kau dah nak latihan jo latihan lah jo besok nak masuk pacu inti besok. Dia pas orang tanding siap latihan le bang. Apa le? Bang. Oh, siapa tu mah? Oh, aduh. Orang pengusaha sawit tu Aduh nak nama kontir pulanya di Taluk mah. Tu untuk pacu bisik dengan 20 Ya. Hanya siap maupun donatur siap nah. Oh jadi sponsor je lu awak. 80 lagi lebih betang. Tu mantap aja. Alek. 280 kalau bisa nyu bisik sore ni ke kandang siap nah. Oh besok sore hari Kamis mana? Ya.
suruh berjumpa dengan awak besok nak awak jolekan lah nak. 80 dia tu ibu dewan tu, ibu dewan ceknya. Siap lah membantu 30 lah. Dia kalau pasti ya satu besok yang lomba tanggal 20 mah. Itu aman posisi dana awak untuk pacu dulu Kuantan besok ada. Aman, tak ada kalau kita. Kalau lain lah jole kalik terus. Alah. Kalau lah jole kalik laman posisi kalik di dalam jalur awak sok mah. Lain ti sok mah. Nama apa sebut-sebut panjang dia ibu tu nak. Jo kawan itu je yang pengusaha sawit tu lah. Ni dia sangat apresiasinya dengan kegiatan pacu jalur buku Betul je lek. Ya. Betul lah nak. Wak rembuk lo sama-sama penitia lain tak. Kalau mang iyo le botolnya kan datang hari Kamis besok ke kandang jalur awak. Ya. Kalik tu awak masuk besok sandang tu. Tapi dia ni baru mencari sponsor tiap tanding. Kau nyuruh bayar pakai ya. Bapa caro dah ibu latihan tiap hari nya bapa caro nya mah. Cari tenaga nak adu tu Cari kaya-kaya. Besok pas latihan lah awak sobik aja besok nak. Ya. Kalau kini awak sobik tu patah semangitnya. Yang kok bawanya dia dah batal lah apa tu sponsor tu. Besok Bisa dia batalan. Awak apa so lek. Tak boleh macam tu loh. Lek tu yo, tak boleh macam itu loh. Lek apa lo sponsor jalur awak butuh dana untuk besok percuma dak. Jangan merajuk lek. Sekolah lek bah pucaro. Campanya no. Itu yo, bah pucaro kali yo. Lek. Kini lah tiba musim pacu. Iya. Di Hulu Kuantan nak pacu kini mah. Isi jalur awak 57 hanya mah. Kini nak pacu awak ada 58. Aku kali ada di luar leh. Tu ada keluar surang. Mananya awak keluarkan kok jangan pakai hati. Mau doakan jalur awak kau menang. Mungkin besok pacu kedua besok masukkan ni deh. Awak tengok mana yang patut keluar lu deh. Jangan ada pakai hati tak. Panju. Dek baru latihan Panju. Yo mungkin lu apa do istirahat Panju lu yo. Doa aja lu menang supaya besok awak bisa masuk pacu hari kedua leh. Keluar bang. Iya keluar kali masuk ganti Panju deh. Kali masuk. Iya kali masuk ganti Panju. Iya. Jangan kita hati je yo. Iya bang. Kali, mana kali di? Lek masuk. Mana kali? Kali masuk. Panjul. Agi pengayu ke kali lu nak kali pacu trip pertama lu dak. Besok mudah-mudahan menang awak. Panju masuk besok lagi. Kali masuk dalam barisan. Alek masuknya usah latih ndak adu. Kok sampai bisa? Waduh nang ganji. Kalik loh. Tak ada latihan loh. Hanya lo nampak pacu. Yo. Sedangkan Panju lah cuk latihan. Rajin latihan. Musim pacu. Kulah lah. Ni kata lok pacu dia lah. Kalangan ni tu ada lidi. Kau mana? Nak ikut tanding? Alah kau ni gusuk kedua Anjol. Serius? Onde kola ulah kalik mana? Tu ke mana leh? Balik dah bang. So rajin itu latihan nah. Balik dah. Jol. Kau Anjol. Nak ikut dah. Lah. Oh iya. Ya bang.